Area ni sangat sibuk dan sangat dangerous kalau nak buat vlogging semua. Tapi Mombasa ni kita akan travel like local lah. Ambil bus ni. Dia sempit nak mampu. Tak function langsung. Aduh, power bank jugalah. Bus ni teraikon ni duk harap buka tingkap macam ni lah. Almost 12 jam dalam bus. Welcome to Mombasa. Ayak mai daripada dalam. Kita letak kaki kat situ habis masuk dalam ke. Malaysia is famous with technology, textile industry, rice plantation. Satu masjid nama dia Mandri Mosque. Depa bina 1570, masjid style Mombasa. Geng, hari ni kita nak naik bas. Bila cakap saya Kenya ni, apa hampa tahu? Mesti hampa duk pick up saya safari, slum, poverty semua tu kan. Satu lagi benda famous kat Kenya adalah Kenyan Coast. Beach dia. So hari ni kita nak naik bas, nak pergi ke satu town. Nama dia Mombasa. Akan ambil lebih kurang 8 jam kat sini. So area ni depa abang bahaya sikit. Aku buat ni atas risiko aku. Kena jaga-jaga, betul-betul jaga-jaga kat sini. Cukup meriah area ni, tapi dalam meriah-meriah ni lah banyak benda boleh jadi. So jaga. Area ni sangat sibuk dan sangat dangerous kalau nak buat vlogging semua. Aku pun duduk dekat tempat yang agak selamat untuk buat. So nanti Mombasa ni kita akan travel like local lah. Ambil bus ni. Kalau nak cara yang convenient lagi boleh ambil flight, tapi mahal. Kalau nak tengah-tengah boleh ambil train yang nama dia SGR. Ya, problem. From Malaysia. Alright. Nak tengok bas dia macam mana? Boleh gagah lah. Nampak macam lama. Ada plug. Harap function tu je. Oh, sorry. Jalan dia sempit nak mampu. Ni dia seat kita. Okey lah. Tak sempit. Okey je. Ada plug lagi. So, tidur dulu. Tengok kalau ada stok kita bangkit. Kalau tidak, jumpa di Mombasa. Chicken choma and chips. Choma find out what it is. Kita main break dekat area ni. Kita ambil benda simple lah. Ayam dengan fries. Makan sikit. Kita naik bas balik. Chili sauce dia aku makan kat sini. Sebiji macam peri-peri sauce. Chili sauce biasa. Sedap. Aku nak makan habis dah. Baru happy kata ada plug. Padahal tak function pun. Tak function langsung. Aduh, power bank jugalah. Pakin punyam tundu dina de. Wow, mam yalla. Nyungilinya no. Wih, dengan panas teruk macam ni tak tahu berapa Celsius. Matahari terik Dengan bas ni teraikon ni duk harap buka tingkap macam ni lah. Aduh, plug pun tak function. Tak apa, kita tempuh lagi dalam 40 minit. 7 jam dah lalu dah. Boleh. Dah lebih pada 8 jam dah kita kat sini. Sangkut kat traffic jam. Dapat kita kena tempuh because kita travel mission. Yes, right? Yeah, we've reached the mission almost. It's in process. Naik 8.20 pagi tadi sampai 6.58. Almost 12 jam dalam bas. Tapi tak apa, dah sampai dah, bersyukur. Kita balik dengan train lah.
Ramai daripada himpit dah. So bila dah turun daripada bas ni, kita akan naik tuk-tuk. Tuk-tuk dia oi. Sebiji macam kat India. How am I supposed to close it? Tiba-tiba abang ni main lari. Dia kata dia kena move tuk-tuk. Sementara Suhaib dengan Ammar mereka pergi tukar tiket bas apa benda kan. Cuak ke. Tapi tak apalah, kena percaya kan macam mana kan. Bag semua ada kat sini. Bila travelling dekat area-area macam ni, memang kita kena depend percaya pada manusia lah. Harap-harap kita percaya pada manusia yang betul. Bila aku keluar kamera ni je, aku dah nampak semua dah tengok aku. Okay, let's do it. Oh no, there's a bicycle. Welcome to Mombasa! Woo! So ni kita punya accommodation. Jam gila weh. Nak mai sini dah pukul 8.30 dah. Kat Mombasa ni kami share 3 orang. Ambil hotel satu. Konsep Airbnb juga. Oh, nice one lah. Ada swimming pool kat luar tu. Ada restoran. Malam ni kita makan dekat sini je. So, mereka bagi 2 option. Tengok dulu mana satu nak. Had ni. Okay. Bersih je rumah. Ataupun yang nampak ni bagus lagi lah. So mereka nak benda ni kat sini, ok lah. Boleh settle kat sini. There's no AC. Tak ada aircon. Okay, I'll take care. Selamat pagi geng. Semua sihat ke? Aku kat sini sihat. Harap engkau pun sihat juga. Kita dekat Mombasa. Mombasa, hotel kita Ocean View Nyali Hotel. Tapi mana Ocean View dia? Ada depan tu. Tapi rupanya bangunan hak mereka baru buat ni dah block the view. Kalau tidak, memang dia memang Ocean View lah hotel ni. Okay, hotel ni memang satu hotel yang decent. Untuk harga ni, aku tidur pun sedap semalam, tak ada masalah. Cuma dia punya restoran ni macam rip off sikit. Semalam kami makan rasa macam mahal sangat. Hari ni kita punya aktiviti akan start dengan pantai. Maybe one day this hotel ni akan jadi satu hotel yang sempoi lah. Sebab mereka akan dapat full beach view. Tinggi juga mereka buat. Ni main nak sarapan lah kat hotel ni. Sarapan berbayar. Tapi kat sini kena betul-betul careful lah. Kena tengok menu dia. Sebab apa? Boleh jadi scam. Contoh kata makanan tu 100 Kenyan shilling kan. Tiba-tiba dipogoh kat bil 150 atau 200. So jaga-jaga lah benda tu. Kalau pemain sini, tengok betul-betul. So in the cabana, we got the big man here. Kabai. Big man. What is that? Apa khabar? Apa khabar? Baru habis kutuk pasal restoran ni dapat breakfast terbaik macam ni. Memang feeling. Untuk harga 650 shilling. So makan breakfast dan kita akan start kita punya hari dekat Mombasa. Kita lah ni jalan pergi kat beach, pergi pantai mereka. Aku nak tengok sangat apa yang best sangat pantai kat sini. No, jom. The beach man. Wah, rupanya ni lah yang highlight dekat Canyon Coast ni. White sands. What did you say? Pasir putih. Why you Kena patah balik ni. Tak boleh buat apa, tak boleh mandi. Dia kena mandi petang baru dia high tide. Now is low tide. Sekarang ni pantai ni masih low tide. So ayak dia lebih kurang macam ni. Wow, pasir lembut. Tapi alang-alang dah my beach ni kita sentuh sikit ayak dia. Wait, walk like it. Pasir dia bahaya ke. Pasir ni tengok member aku tu masuk dalam ayak dia. Boleh sekadar jalan-jalan sikit tu pun kena jaga-jaga. Tengok sini, ayak mai daripada dalam. Pasal letak kaki kat situ habis masuk dalam ke. Perjalanan kita dah bermula dekat sini. Nak pergi jalan-jalan. Muka dah gelap teruk noh. Itulah pagi-pagi pergi main pantai. Jadi macam ni lah. I know you're from Asia.
Malaysia. Malaysia, Have you yeah. heard Malaysia? Yeah, Malaysia. What do you know about Malaysia? Malaysia is famous with technology, textile industry, rice plantations. Rice plantation. You got it. Okay. Yeah. So this is Indian Muslim and this is Hindu. Okay. And then we have Shia Indian, the Dawood Bohra. Kita travel mission hari ni kat Mombasa. Kita start dengan Fort Jesus, satu fort yang dibina oleh Portugis lah dekat depan ni untuk melindungi pelabuhan Mombasa pada abad yang ke-16. Okay, by the way, bila aku turun ni, abang ni macam cakap, dia kata ada tour yang dia boleh ni. Ya, abang ni kata dia ada tour. Tour dia agak murah, 4,000 shilling. Dia akan tunjuk satu Mombasa dalam 2 jam, naik tuk-tuk pula tu. So aku rasa senang lah. Jimat masa, alang-alang kita punya time tak banyak kat sini. Okay. So Fort Jesus was built by the Portuguese in the year 1593 to 1596. This is a rock which was built, so half down it's a natural rock, half up it's a man-made wall. Atas tu kalau hampa tengok tu adalah order daripada Lisbon. Daripada Lisbon, kat sini kita ada satu plan pasal tapak ni. Yang Portugis ni kalau hampa tengok, mereka ni first colonizer of the world lah. Hampa tengok kat Melaka ada Formosa, mereka masuk gak. Aku pernah pergi India, ada tapak mereka. Aku pernah pergi Sri Lanka, ada tapak mereka. So mereka kira masuk habis lah ke dunia ni. Cantik. Lagu Hindustan. Saya Hindi song ya. Tengok aku dia buat pasang lagu Hindustan, banyak cantik. Shoulders, the elbows, the finger, the stomach, the knees, ankles, the toes, and the lower part of the body. So this is, they made it has Jesus lying down. Portuguese in that aspect. And now this is how. So asalnya tempat ni orang Oman mai duduk kat sini, depa buat bisnes. Masa tu tak ada fort apa. Lepas tu Portugal mai colonize and buat Fort Jesus ni. Telaga depa dulu. Ayak ada tapi dalam gila. Bukan setakat tapak sejarah, tapi depa ada juga satu benda arkeologi ke orang kata. Ikan paus punya skeleton. Ikan paus ni depa tangkap dekat Indian Ocean yang sebelah area fort ni. Nama dia the humpback whale. Heavy and strong. Ya, rasa macam batu. Tak tahulah benda betul ke benda fake ke, dunia sekarang ni mana boleh percaya. Ini transport yang depa bina lah orang Portugis ni. Dia sampel lah yang ada lagi. Dia lebih kurang macam ni. Bagi orang duduk kat depan tu, lepas tu 2 orang lelaki atau 2 orang, tak tahulah lelaki ke perempuan, tapi depa tolak lah. This is a toilet. Oh, ni tandas orang Oman dulu. Oh, dari sini memang boleh nampak coast. Kapal-kapal musuh ke kalau apa nak datang, boleh tembak dari sini. Strategik. Indahnya Indian Ocean ni. Aduh, memang lawa weh. So bayangkan daripada sini, dulu mereka boleh nampak semua kapal-kapal pelabuhan bawa main emas, rempah daripada setiap pelosok dunia. Bukan setakat yang tu je, kapal musuh pun boleh nampak dan boleh start serangan sebelum mereka ready. Strategik sampai. Nah, it's okay. Kita cuba yang ni lah. Kuaju. Not gas drink. Oh, sedap gila weh. Sedap gila weh, kuaju. Passage yang nak pergi ke arah laut. Bawah tu kira kapal tunggu. Orang daripada sini dia akan pergi untuk ambil barang-barang supply lah. Okay, I got it. Yeah.
Dia nyanyi bahasa India. Aku cakap Malaysia, dia kata Malaysia. No one knows Malaysia here. Sedih weh. Alang-alang ambil apa guide ni, okeylah banyak benda kita boleh lepas. Bila ada orang lokal dengan kita ni, hak nak scam ke, hak nak snatch ke, mereka akan takut sikit lah. So boleh lah bila main area-area macam ni. So sekarang ni kita tengah berjalan dekat Old Town of Mombasa. Old Town ni dia memang terkenal dengan seni bina yang unik sebab dia gabungan 4 culture weh. Swahili, Portugis, Arabian dengan Indian. Dan dia punya seni bina lebih kurang macam ni lah. Kenya. Africa Hotel. Oh, first hotel in Kenya. Yeah, they were. Hotel pertama di Kenya. Nama dia Africa Hotel. Welcome to over 100 years ago. That's why aku tengok orang-orang sini pun dia punya muka, macam tengok abang ni. Macam India pun ada, macam Arab pun ada, macam African pun ada. Ni satu madrasah. Wow. Oh, okay. Got it. Okay, thanks. Tak puas hati minum macam ni, kena minum macam ni. Oh, lega hati. Hari ni kita buat banyak walking tour lah. Jalan dekat streets of Mombasa, Old Town. Yang ikonik dekat Mombasa ni yang ni lah, Narrow Streets. Bangunan-bangunan lama 1970. Yo, what's the history here? Satu masjid nama dia Mandri Mosque. Dia bina 1570. So kat sini dia ada telaga kepunyaan Mandri Mosque ni. Ni Mandri Mosque tadi yang kita tengok daripada luar ni. Kita masuk dalam lah. Tempat orang solat, kitab-kitab dia. Masjid style Mombasa. Macam biasa aku dah minta kebenaran. Dia kata okey, aku masuk. Oh, the old Quran ya. Old Quran. Oh, ni tempat entrance dia. Tempat ambil wuduk. Kita sambung lagi kita punya walking tour. Walking tour ni akan tukar jadi tuk-tuk tour.